Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam maju Johor. Syukur Alhamdulillah bersua kembali bagi musim yang ketiga bersama saya DJ Rin di studio MDJ. Selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua yang meminati podcast Meh Dengar Jap yang dibawakan eksklusif oleh media digital Johor, sumber rasmi Johor yang boleh dipercayai, sahih, tepat dan pantas nombor 1 di Johor. Juta penghargaan yang dapat like dan follow Instagram, Facebook, TikTok, Threads dan aplikasi X media digital Johor serta subscribe YouTube channel MDJ, podcast yang dibawakan khas untuk anda yang nak dengar cerita sebenar, kupasan jujur dan perkongsian yang bukan sekadar sembang kosong tapi ada makna, ada arah dan juga ada masa depan. Hari ini kita berada dekat studio MDJ dan topik kita memang cukup dengan semua tentang pendidikan, masa depan anak-anak Johor dan bagaimana kita sedang bergerak ke arah dunia yang semakin digital dan mencabar. Dan paling istimewa bersama saya hari ini seorang figura yang cukup dekat dengan pembangunan negeri Johor yang akan berkongsi sendiri perspektif hala tuju dan realiti sebenar di sebalik dasar dan pelaksanaan. Meh dengar jap untuk melihat masa depan pendidikan kita bersama Yang Berhormat Tuan Azlan bin Tamin, Pengerusi dan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor. Selamat datang YB Nanan. Baik, terima kasih Fadirin. Ya, nama yang cukup dikenali oleh warga pendidik, warga Johor, rakyat Johor di kawasan Dun Tanjung Surat. Kan? Okey, selamat datang YB. Meriah sambutan raya sekampung bangsa Johor. Alhamdulillah, bersyukur. Dekat Tanjung ramai Surat. yang hadir, ramai yang gembira. InsyaAllah. Sebab macam biasalah Johor ni mantap lagi dengan rumah terbuka, raya sekampung. Memang masyarakat akan sama-sama dengan kita meraikan hari raya sesama kita semualah. Ya, berkongsi rezeki lepas tu dan juga dah jumpa jodoh lebarannya. Dah lama jumpa. Okey. 14 tahun yang lepas. Kalau saya nak ingat 14 tahun yang lepas, ketika jodoh saya tu, Rin lah MC saya sebenarnya. Saya baru tahu ke? Saya MC kepada masa YB majlis perkahwinan YB Betul. Tahniah YB. Berapa orang cahaya mata YB sekarang? 3 orang. Masya Allah, tahniah YB. Cukup meriah dengan adanya majlis sambutan raya sekampung bangsa Johor. YB Nanan kot korang. Okey, apa pun sebab kita ke soalan-soalan yang mencabar hari ini YB. Ramai juga anak-anak muda, warga pendidik dan juga bangsa Johor nak tahu sedikit latar belakang YB Nanan kita ni. Yang mana soalan-soalan ni santai je YB, jangan risau. Okey, no Nampak YB memang santai Okey, saya tak ada problem. Yang penting soalan tu tak menjurus kepada yang saya tak boleh jawab. Oh, okey. Jangan risau. InsyaAllah kita dah pastikan dah. Koordinasi pun semua dah okey dah. Dah check kita punya soalan ni. Okey YB, selain daripada berada dalam dunia politik, kan, saya kira YB rasa YB akan jadi apa sekarang jika tidak berada dalam dunia politik? Okey. Pertama terima kasihlah Rin dengan soalan tersebut. Saya nak recap balik ketika 15 atau 16 tahun yang lepas. Selepas saya habis belajar, saya belajar dalam bidang engineering. Okey. Namun sepanjang 16 tahun ni saya tak berada pun dalam bidang engineering. Serius bekerja. Jadi untuk pengetahuan semualah, ketika habis belajar saya balik ke kampung dan ketika itu saya berkhidmat sebenarnya di Kuala Lumpur. Saya berkhidmat di Majlis Sukan Negara. Ketika itu yang berhormat Datuk Seri Azalina, Menteri Belia dan Sukan. Jadi saya berada di Kuala Lumpur, yang mana di Kuala Lumpur tu saya berkhidmat di MSN. Okey. Dan saya duduk selama 2 tahun. Dan ada satu perkara yang ingin saya kongsikan. Ini mungkin orang tak tahu kenapa saya balik kampung semula. Ketika saya berada di MSN, seorang lecturer UPM berjumpa dengan saya. Saya ingat lagi nama dia Dr. Tengku Fazilah. Okey. Dia sebut dekat saya, dia kata, Aznan, tempat you ni bukan dekat KL, tempat you adalah dekat Pengerang. Jadi dia sebut Pengerang kurang pemimpin, dia kata. Jadi atas perkataan tersebut kita rasa macam tercabar kan. Yalah. Dia orang sebut macam tu. Yes. Dan saya rasa saya ambil inisiatif sendiri. Saya berhenti sebab ketika itu saya masih dalam kontrak. Jadi saya berhenti dan saya pulang ke kampung dengan sebarang tujuan nak kerja apa pun tak tahu. Jadi balik kampung, bermula ketika itu saya
bekerjalah bersama dengan syarikat shipping forwarding sebagai ejen perkapalan. Bekerja dalam masa yang sama, saya juga merupakan aktivis belia di kawasan kampung saya, yang saya pun nak kongsikan bahawa saya pernah membawa persatuan belia kampung itu, nama dia Kampung Jawa Pengerang, menjadi top 3 national. Mantap. Nombor 3 dalam Malaysia. Wow. Yang orang tak tergambar seorang kampung yang paling terpencil Yes, dekat betul. Johor ini mampu duduk nombor 3 dalam negara. Jadi dalam proses itulah dan saya terus bekerja sendiri, bekerja dengan orang dulu, kemudian saya bekerja menjadi ejen shipping dan forwarding. Faham. Berbalik pada soalan Rin tu, Ya. mungkin saya akan terus menjadi seorang ejen shipping dan forwarding lah dalam keadaan yang sama. Jadi saya terdetik untuk bergiat dalam kepimpinan, bermula dengan belia dan semuanya dengan bidang politik, dan akhirnya saya bersyukur saya berada dalam tempat saya hari ini. Jadi itulah mungkin sedikit gambaran, walaupun kata orang YB Nan dulu ni kan nak cikgu, kenapa tak nak jadi cikgu? So dia tak sampai lagi dekat saya katnya. Pernahlah jadi cikgu sekejap dalam masa 3 bulan cikgu sandaran, ganti cikgu yang bersalin. Jadi tak apa, ada juga pengalaman itu sedikit kena mengena dengan pendidikan tu sebagai cikgu sandaran. Saya nampak kepimpinan YB Nan tu sendiri. Okay, YB, YB lebih kepada morning person ke jenis yang night owl? Macam mana? Kalau kita ni seorang aktivis belia dan juga politik, dia bukan morning person sangat lah. Bila dalam masa yang sama, kita seorang Islam, nak kata morning person tak morning person, subuh tu adalah wajib untuk kita. Betul. Itulah benda yang paling penting dalam kita nak mulakan hidup kita. Betul. Saya selalu dengar, saya tanya pemimpin-pemimpin yang hebat, saya dengar mereka berkata, nak mulakan hidup dengan baik, lebih elok kita subuh berjemaah. Sebab itu saya sangat menyokong apa yang Muhammad Menteri Besar kita buat semarak subuh ni. Bila berjemaah pada mulanya, confirm tak penat sampai tengah malam. Itu antara strategi siapa nak kekal sihat sampai malam, kena sembahyang subuh berjemaah. Itu saya nak kongsikan kepada semua. Setakat ini apa yang saya dah lakukan memang menjadi. Seminggu 3 kali? Subuh kena sehari-hari Din, bukan seminggu 3 kali. Berjemaah tu mungkin 3 kali. Okey, tahniah YB Nan teruja saya dengarkan yang mana perkongsian YB Nan kita ni kan. Okey, playlist dalam kereta YB, lagu lama ke lagu trending sekarang? Saya ni dia tak lama. Tapi saya sentiasa mengikuti muzik terkini. Kita ni kadang datang lahir rock kapak. Lagu-lagu rock kapak ni memang dah jadi pilihan kita lah. Kalau kata orang ulum aib, rock kapak kita pilih dulu selain lagu-lagu baru. Nyanyi YB sikit. Mana boleh nyanyi? Boleh nyanyi ke? Boleh lah, boleh. Kau budak saya dah tunggu dah. Yotim pun tunggu dah. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Sikit je saya bagi. Lagu ni memang tengah viral ni. Lagu rock kapak. Itulah dia kan. Saya tahu yang mana YB Nan boleh membacakan Al-Quran dengan baik. Sedikit surah mungkin boleh kongsi? Saya cubalah. Nak tebuk lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'ama'al muhsinin. Nak tahu Din, ayat ni ayat apa? Yes. Ayat ni surah Al-Ankabut, ayat 69. Yang jadi pegangan kepada saya. Sebab bagi saya, permulaan kita nak menggerakkan sesuatu sebagai seorang Islam, mesti bermula dengan paduan kita yang utama, iaitu Al-Quran. Jadi ayat ini menyatakan bahawa sesiapa yang bersungguh-sungguh ke arah kebaikan, sesiapa yang betul-betul berusaha terutama tentang kebaikan diri mereka, maka Allah akan tunaikan apa yang mereka perlukan. Jadi lebih kurang macam itulah maknanya, walaupun saya tak berapa fasih dalam bidang tafsir ni, tapi itulah antara pegangan saya supaya saya tahu bila kita bersungguh-sungguh, kita berusaha, insya-Allah Allah akan tetapkan
harapan kita tu apa yang kita akan dapat. InsyaAllah, teruja. Ini dia anak jati Johor. Boleh membacakan Al-Quran dengan baik, bertaranum kalau boleh kan. Ada ras, hijaz, bayati, semua cukup. Kan, tahniah YB Nanan kita. Apa pun terima kasih YB atas perkongsian yang cukup jelas ini. Okey YB, kita nak bergerak ke soalan yang hangat diperkatakan berkenaan dengan Digital Revolution Sekolah Rintis Bangsa Johor. Yang mana Johor sekarang ni dah pun ada 4 Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ dengan peruntukan RM30 juta dan boleh tak YB kongsikan matlamat serta pelan jangka panjang SRBJ ni dan sejauh mana kejayaan SRBJ kot? Mungkin ada fokus utama ke pada AI, robotik serta sains ke, teknologi, kejuruteraan, matematik, STEM saja ke, dan bagaimana YB nak pastikan pencapaian lebih 500 sekolah seluruh Johor ni dapat sertani dengan pencapaian SRBJ? Okey. Soalan yang memang perlu ditanya sebab SRBJ ni merupakan selalunya tajuk utama dalam bidang pendidikan. Yes. Pertamanya Din, saya menjunjung titah Duli Yang Mak Mulia Pemangku Sultan Johor, yang mana idea ni adalah idea baginda sendiri. Dan saya ketika saya mengangkat sumpah selaku Esko Pendidikan dan Pelanggaran Johor, antara elemen yang dinasihatkan kepada saya, baginda meminta saya melihat pendidikan dalam negeri Johor. Jadi baginda minta kita lakukan Sekolah Rintis Bangsa Johor, dan saya teringat lagi baginda telah syorkan untuk buat 4 sekolah ni ketika program Meh Dengar Jap. Yes. Bersama dengan belia yang sangat ramai. Saya ingat ketika itu MDJ ni bersama dengan Duli Yang Mak Mulia Pemangku Sultan Johor. Jadi baginda sebut tentang Sekolah Rintis Bangsa Johor, dan bagi saya selaku Esko Kerajaan Negeri yang betul memegang portfolio ini, menyahut cabaran itu, dan kita lakukan bersama dengan kepimpinan Kerajaan Negeri Johor dan wujudkan Sekolah Rintis Bangsa Johor. Dan alhamdulillah pada tahun lepas dari segi transformasi infrastrukturnya selesai dan menjadi kebanggaan kita. Namun ia tidaklah terjurus kepada transformasi infrastruktur saja. Bukanlah nak buat bangunan cantik je, bukan nak letak smart LED yang cantik saja, bukan nak letak kursi cantik, tetapi ada elemen terpenting adalah elemen pendidikan tersebut. Nak bagi budak ni jadi macam mana. Jadi antara kita lakukan adalah perubahan dari segi yang pertama, kita gunakan teknologi digital, yang mana kita pakaikan smart board, dan juga pelajar-pelajar ini diberikan iPad kepada semua pelajar kita, yang mana bagi saya bila dah bagi iPad ni Din, iPad ni diorang boleh bawa balik rumah. Kebanyakan kita bagi iPad guna kat sekolah. Yalah. Tak boleh bawa balik rumah. Jadi di SRBJ kita gunakan iPad ini 24 jam diberikan kepada pelajar. Jadi apa yang penting Lin, dulu kita belajar dekat sekolah, zaman Lin dengan saya tak jauh kot umur, kita pakai papan hitam tu. Yalah, papan hitam. So hari ni subjek sains. Cikgu tulis. Lepas tu subjek matematik. Betul. Bila padam, hilang semua apa yang kita belajar tu. Betul. Tapi bila ada iPad ni, apa fungsi dia? Bila bawa balik rumah, cikgu tu masih berada dengan kita. Sebab segala pembelajaran di sekolah dan juga teknik-teknik menjawab di sekolah direkod dalam iPad tu. Jadi tak ada isu kalau pelajar SRBJ tak jawab soalan, tak buat kerja sekolah. Sebab ada dekat iPad. Jadi itulah antara fungsi iPad dibawa balik untuk kita memastikan pelajar-pelajar kita ni masih kekal belajar walaupun berada di rumah. Dalam masa yang sama, beberapa elemen-elemen terpenting yang kita letakkan dalam program SRBJ ni, contoh sains, teknologi dan juga English dan matematik. Memang STEM ini adalah elemen terpenting. Nak jadi pakar profesional hebat, kena ada ilmu STEM yang hebat. Jadi sebab itu STEM diletakkan juga dalam program SRBJ ni supaya ia menjadi pemangkin kepada pelajar kita ini pada masa akan datang, dan mereka boleh memilih subjek-subjek yang lain selepas itu. Dalam masa yang sama, dalam keadaan negeri kita ini berada persempadanan dengan negara Singapura. Ramai pelajar boleh jawab peperiksaan English, boleh jawab soalan English dengan jayanya. Tapi dia tak semestinya dia hebat dalam communication. Sebab itu elemen yang kita letakkan juga adalah English communication skills. Yang mana nak bagi pelajar ini bukan hanya hebat dalam menjawab soalan, tapi hebat bila kita berkomunikasi dengan sesiapa saja dalam bahasa Inggeris. Jadi itu antara elemen yang kita letakkan, dan akhirnya
elemen yang paling penting kepada pelajar selepas SPM. Lepas SPM pun kita pantau, Rin. Bukan lepas SPM kita biarkan dia orang cari mana-mana. Kita pantau, nak berikan peluang pada pelajar-pelajar ini. Lepas SPM mesti sambung belajar. Mesti sambung belajar. Jadi kita buka program ini, dan itulah nanti ada kaitan pula nanti dengan JTDC. Dan saya akan percaya JTDC confirm soalan Rin juga, sebab itu memang antara perkara yang menjadi bualan juga di luar sana. Jadi itu elemen-elemen letakkan di SRBJ. Dan Rin, saya nak cerita bahawa saya bersyukur dua sekolah menengah SRBJ menunjukkan kelulusan SPM yang sangat baik. Ada peningkatan yang sangat luar biasa, yang mana SRBJ kita dulu berada ranking yang lebih 50 ke atas dalam keputusan SPM. Alhamdulillah, kedua-dua sekolah kita ni berada dalam kumpulan 30 terbaik di negeri Johor ini. Jadi itu kejayaan, walaupun belum kita nak kata pencapaian terbaik, tapi inilah kejayaan demi kejayaan kita kena lakukan setiap tahun supaya ada peningkatan dari segi kejayaan SRBJ ni. Yang paling saya nak sebut, SRBJ ni bukan sekolah pandai, bukan sekolah kawasan elit, sekolah yang betul-betul melihat dari segi perpaduan bangsanya, ada Melayu, ada Cina, ada India. Sekolah yang berada dalam kawasan yang dipanggil kawasan biasa, kawasan yang kebanyakannya orang miskin bandar. Jadi apa hasrat kami, nak bagi peluang kepada anak-anak yang kurang berkemampuan ni dapat menerima sekolah yang macam private school. Jadi mereka bersyukur, dan paling best apa? Kehadiran sekolah boleh kata mencapai 100% setiap hari. Budak nak ke sekolah bila nampak sekolah tu cantik. Itu antara elemen yang ditambah baik supaya budak minat nak ke sekolah. Jadi insya-Allah kalau rezeki ada, kita boleh cuba perkembangkan SRBJ ni. Saya nampak peningkatan pada pencapaian SRBJ ni, YB. Tahniah untuk YB dan seluruh warga pendidik untuk Sekolah Rintis Bangsa Johor. Okey YB, antara persoalan yang sering timbul lah dalam kalangan masyarakat kita ni, ada juga yang tertanya-tanya kan, adakah pihak kementerian ada campur tangan atau kacau perjalanan SRBJ ni? Mungkin YB boleh jelaskan supaya rakyat lebih faham situasi sebenar. SRBJ ni kita transform sekolah itu daripada sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Bukan kita nak buat sekolah baru, bukan kita ambil sekolah swasta, tapi sekolah ni adalah milik Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia bukan kata persaingan ni, dia adalah usaha sama secara berterusan antara Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kerajaan Negeri Johor. Dan tak ada pun orang sebut kementerian kacau ke, sebab kita ni berada dalam negeri Johor adalah bergantung juga kepada sistem pendidikan negara. Kita bukan negara yang ada autonomi. Kita negara yang berada dalam semenanjung Malaysia ni, kita duduk dalam dasar pendidikan negara. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita akan angkat ke kementerian, kebenaran atau sebagainya supaya sama-sama setuju dengan apa yang kita lakukan. Dan setakat ini alhamdulillah sokongan dari kementerian melalui Jabatan Pendidikan Negeri sangat saya bangga, kerana setakat ini mereka bersungguh-sungguh juga bersama dengan kita nak mewujudkan SRBJ ni, kerana mereka tahu SRBJ ni bukan untuk kementerian, bukan untuk kami, bukan untuk sesiapa pun, tapi SRBJ ni lah untuk anak-anak bangsa Johor, anak-anak kecil kita, anak muda kita itu, supaya mereka mendapat pembelajaran yang holistik ke semua sistem pendidikan yang ada. Dan alhamdulillah dengan sokongan dan juga hasil kerjasama kedua-dua kerajaan federal dan juga negeri, dan itulah wujudnya SRBJ. Jadi itulah antara yang saya sebut tadi, kerjasama ini yang memang sentiasa diterapkan oleh kita dalam kerajaan negeri Johor antara federal dan juga negeri. Alhamdulillah SRBJ berjaya. Okey YB, kita akan bergerak ke soalan kita yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan pencapaian akademik anak-anak Johor. Ini antara soalan yang kita amat nantikan jawapan daripada YB sendiri sebagai YB Esko Pendidikan kita ni. Okey, berdasarkan statistik SPM Mutakhir ni YB, Johor mencatatkan grade Perkhidmatan Negeri GPN yang sangat baik. YB, adakah kualiti akademik ni selari dengan permintaan industri JSSEZ? Adakah SRBJ sekolah dekat dalam negeri Johor ini dapat melahirkan pelajar seiring dengan pembangunan serta kemajuan semasa negeri Johor? Saya pertamanya bersyukurlah dengan keputusan kejayaan SPM negeri Johor. Bila sebut kejayaan ni saya macam hibur sikit, sebab
saya tahu anak-anak muda Johor ni bertungkus lumus Ya. kejayaan. Ada orang sebut Johor tangga nombor 5 GPN. Bagi saya, perubahan yang kita lakukan setiap tahun, GPN Johor semakin meningkat. GPN dia kena makin kecil tau. Betul. Jadi tahun ni kita menurun sebanyak 4.28 dan berjaya dari segi peningkatan peratus kelulusan kepada pelajar SPM. Yang lebih saya banggakan, Johor sebenarnya menghasilkan pelajar yang berkualiti yang paling ramai dalam Malaysia. Berapa YB? Setakat pengumuman dilakukan, sebanyak 1,575 orang pelajar Johor dapat straight A. Maksudnya A+, A minus ni dia dapat semua A. Seramai 1,575 orang dan 36 orang mendapat straight A+. Wow. Saya bukan nak bangga, tapi saya nak cakap Johor nombor 1 dekat kualiti dalam pelajar-pelajar yang dihasilkan. Yes. Jadi antara sebab itulah mengapa kita mementingkan pendidikan. Jadi dalam keputusan SPM ni, untuk Rin tahulah, sekarang ni periksa satu je Rin. Dulu ada UPSR, ada PMR, SPM, akhirnya tinggal SPM. Apa yang saya nak gambarkan, walaupun mereka ni hanya satu peperiksaan, tapi mereka dapat menghasilkan kejayaan-kejayaan yang sangat hebat. Dan saya bangga dengan anak muda Johor kerana mereka memang hebat. Jadi antara yang Rin sebut tadi berkaitan dengan JSSEZ, berkaitan dengan dengan pembangunan ekonomi baru Malaysia ni, yang mana itulah saya sebut, nak jadi negeri yang maju, nak jadi negeri yang hebat, nak jadi negeri yang betul-betul power dalam Malaysia ini, dia kena bermula dengan pendidikan. Tak pandai maka tak betul. Pandai maka boleh berjaya dan mengubah sesuatu kejayaan itu dalam negeri tersebut. Jadi itu elemen terpenting JSSEZ ini. Antaranya adalah pelajar SPM ini, kita akan tengok di mana mereka ini boleh berjaya. Mereka ni nak ambil apa. Saya lebih suka kadang pelajar SPM ni dia dah tahu dah Rin. Sebelum dapat usaha SPM dia dah tahu nak pergi belajar kat mana, betul. nak jadi apa. Hala tuju. Sometimes saya jumpa mereka ni bagi anugerah 11A, tanya awak sama mana? Tak tahu YB. Itu agak merisaukan saya. Tapi ada yang dah fikir. Contoh 2 tahun lepas, ketika saya cerita sikit boleh, ketika saya bagi anugerah kepada pelajar Cemerlang, pelajar ini mendapat 11A+. So saya nak offer dia lah. Kita ada program BOMJ, mana beasiswa orang muda Johor, yang mana kita boleh hantar pelajar kita Johor ke luar negara. Yang kita buat program BOMJ itu. Tapi disebutkan saya, Wabi, saya tak nak pergi ke universiti Wabi. Saya macam pelik lah, kenapa 11A+, kau tak nak masuk universiti. Wabi, saya nak pergi ke Politeknik je Wabi. Masya Allah. Saya cakap, kenapa pergi Politeknik? Wabi, saya nak ambil bidang welders, diploma welding. Dia kata, apabila saya belajar ambil welder Wabi di Politeknik, saya belajar cuma 3 tahun Wabi. Lepas saya belajar, saya boleh keluar dan bekerja dalam bidang oil and gas. Yang mana ketika dia, kalau dia dah di diploma dalam program welders atau 6 atau sebagainya itu, dia boleh dapat gaji bermula dengan 5 hingga 6 ribu sebulan. Sedangkan dia kata, kawan saya kalau 3 tahun masih dekat universiti Wabi, pegang duit pun tak. Betul juga saya cakap kan. Waktu dia kata, lepas tu apa nak buat apa? Lepas tu Wabi, saya akan cuba ambil program welder inspector. Welder inspector tu dalam setahun je Wabi. Dan saya akan dapat gaji sehingga 10 hingga 12 ribu dalam bidang oil and gas. Kawan saya masih dekat dalam universiti lagi Wabi, tak habis belajar lagi. Tapi saya dah pegang 10 hingga 12 ribu. Tandanya apa Din? Maksudnya pelajar ini dia dah tahu dah dia nak jadi apa. Itulah antara elemen yang selalu saya pesan kepada pelajar-pelajar kita. Dah boleh bersedia daripada tingkatan 3, dah tahu nak jadi apa. Sebab itulah menjadi vision kita. Saya nak jadi doktor, so saya kena ambil subjek apa dan sebagainya. Bukan ketika naik tingkatan 4 disusun atur oleh sekolah. Biar ada passionate dalam diri kita bahawa kita nak jadi apa selepas SPM. Jadi itulah antara yang perlu saya ingatkan kepada semua pelajar lah. Kalau boleh daripada form 3, form 4 dah tahu nak jadi apa, dan kita bentuk mereka ini melalui program JTDC dan sebagainya, supaya mereka ni diberi ruang dan peluang dengan kehadiran investor yang paling banyak dalam negeri Johor ni. Kan kita dah dapat catat 110 bilion. 110 bilion ni kalau investment. Yes. 110 bilion tu datang, 100,000 peluang pekerjaan ni. Takkanlah kita nak bagi dekat
dekat orang lain. Yalah. Anak Johor kena grab dulu sebelum Betul, setuju. orang lain dapat. Jadi itulah pesanan saya, pelajar-pelajar SPM, fikirkan selepas ni nak jadi apa supaya apa yang adik-adik belajar nanti dia match dengan apa keperluan yang industri nak. Itu adalah perkara yang kita sedang aturkan, kita sedang usahakan matching antara institusi pendidikan bersama dengan industri yang ada. Oh, panjang saya jawab lah. Tapi bagus Wabi, itu adalah perkongsian cukup bernas daripada YB Nanan kita. Okey YB, kita ada dengar sebelum ni yang mana Duli Amat Mulia Pemangku Sultan Johor ada berkongsi pandangan mengenai pendidikan. Jadi dari sudut YB sendirilah, bagaimana YB melihat peranan dan penekanan tersebut dalam membentuk hala tuju pendidikan negeri kita ini? Bila disebut Duli Amat Mulia Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail ni, saya sangat respect pada tuanku kerana baginda seorang yang sangat-sangat ada vision yang terlalu tinggi. So vision dia sangat besar. Bila sebut bidang pendidikan ni Din, dia lebih kurang keseluruhan dalam ekosistem kita ni mesti nak kena ada bermula dengan pendidikan. Betul. Jadi sebab itu pendidikan yang diletakkan kepada saya ini, amanah ini saya kena pegang dengan betul. Dan setiap kali menghadap tuanku, perkataannya senang saja. Persoalannya adalah bagaimana pendidikan negeri Johor sekarang. Jadi itu antara cabaran yang saya terima dan juga amanah yang saya terima supaya saya nak jadikan pendidikan negeri Johor ini, dia peluang itu dapat secara holistik. Bukan kata orang bandar je dapat. Jadi biar seluruhan orang Johor dapat, yang kampung dapat, yang ceruk-ceruk mana. Kalau orang Johor ni panggil ceruk-ceruk. Ceruk-ceruk mana pun dapat ilmu itu secara sama rata. Jadi itu antara perkara sedang kita usahakan. Tetapi saya sering memegang kata baginda Pemangku Sultan, baginda tersebut, vision without execution is hallucination. Maksudnya sesuatu misi dan visi itu kalau tidak dilaksana, tidak buat kerja dengan betul, maka ianya hanyalah satu halusinasi, angan-angan. Kau nak rekod macam-macam, nak buat SRBJ tapi tak jalan. Itu seolah-olah hanya angan-angan, tak ada pencapaian pun. Jadi ayat itu sentiasa menjadi terngiang-ngiang dalam telinga saya ini supaya kita kena buat perkara itu. Pemangku Sultan baginda sangat alert dan peka tentang pendidikan. Sangat. Saya bagi 3 sangat. Masya-Allah. Keterujaan bila mendengarkan jawapan daripada YB Nanan sendiri. Okey YB, kita bergerak ke soalan yang seterusnya berkenaan dengan infrastruktur sekolah dan juga peruntukan. Masalah yang sering diutarakan berkaitan dengan sekolah dekat kawasan bandar seperti Johor Bahru, kan, Pasir Gudang adalah masalah overcrowded, itu kepadatan murid. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan negeri dalam mengatasi masalah ini YB? Saya faham kepadatan penduduk, kepadatan murid, dia pertama dia bukan masalah. Itu kejayaan sebab bila ramai orang berada di situ adalah maknanya kawasan menjadi tumpuan kepada semua masyarakat bahawa peluang-peluang yang ada banyak di situ. Masalahnya mungkin sekolah. Jadi kita bersyukur pada tahun 2024 dan 2025 kita menerima 28 buah sekolah baru. Jadi antara elemen yang kita terima baik daripada kementerian, sekolah baru yang meletakkan lebih 28 sekolah, dan kita mengharapkan agar sekolah ini dapat dibina dengan cepat kerana dapat mengurangkan kepadatan sekolah kita di negeri Johor. Dan walaupun dari segi kerajaan negeri Johor kita cuba juga bantu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, dan kita mengharapkan kerana satu perkara tadi yang saya sebut tadi, kita tak nak ada keciciran pelajar kita dengan kerana sekolah padat orang tak nak sekolah. Kita cari juga peluang supaya kita panjangkan. Mungkin sekolah ini padat, ada sekolah sebelah sana tak padat, kita channelkan sekolah-sekolah ini supaya pelajar kita jangan sampai tak datang sekolah. Saya juga minta di peringkat Jabatan Pendidikan, guru-guru sekolah, mana-mana anak-anak yang kita kan boleh lihat mereka punya kehadiran kadang tak datang seminggu, mungkin ada masalah. Jadi kita cuba selesaikan. Saya tak nak nanti orang isukan tak ada duit lah. Kita tetap bantu, jangan sampai satu masa nanti ramai anak kita tak dapat sekolah. Jadi itu antara perkara utamalah, kita kena pastikan supaya pelajar kita semuanya bersekolah. Kenapa? Kerana nak jadi negeri maju, saya sebut je lah. Nak berjaya, anak kena sekolah.
Tak sekolah, bukan tak boleh berjaya, tapi ambil masa yang lama untuk berjaya. Betul. Mungkin. Baik, terima kasih YB di atas penjelasan tersebut. Okey YB, kita nak bergerak lagi ke soalan berikutnya. Saya kira the pioneer win ni, bantuan milik guru Johor versus dengan Persekutuan. Siapa ikut siapa? Johor ni adalah negeri pertama yang mana secara agresif memperuntukkan bajet khas untuk menaik taraf bilik guru menerusi inisiatif bilik guru Johor kepada Sekolah Kebangsaan, SJKC, SJKT dan Sekolah Agama Kerajaan Johor iaitu SAKJ. Jadi semasa pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX kita ni, sebanyak 100 juta ringgit diperuntukkan untuk menaik taraf bilik guru bagi meningkatkan keselesaan kepada warga pendidik seluruh negara pada Februari lalu. Jadi Johor nampaknya menjadi macam trendsetter lah pendidikan negara. Apa komen YB? Okey. Soalan kedua Rin tanya saya, versus. Risau pula nak jawab kalau versus orang federal dengan negeri kan. Tapi tak apa. Jangan cerita pasal versus lah Rin. Cerita-cerita pasal apa yang kita buat ini merupakan idea yang Amat Menteri Besar Johor berikan bantuan bilik guru kepada semua sekolah dalam negeri Johor, bukan saja sekolah kebangsaan atau sekolah menengah, SJKT pun dapat, SJKC pun dapat, SAKJ pun dapat, sekolah agama pun dapat. Benda yang baik, memberi semangat kepada guru-guru, bila datang sekolah, bilik guru cantik, tempat tenang. Jadi ianya memberikan permulaan kepada diri guru-guru itu sendiri nak mengajar tu pun secara dengan baik sekali. Jadi mungkin atas inisiatif yang baik itu mungkin kementerian ikut negeri Johor yang sama-sama dan beruntung juga kat Jadi Johor. contoh lah. Betul contoh, tapi untung Johor. Kalau Johor dapat 5,000, ada plus lagi 5,000, 10,000 contoh. Jadi kelebihan tu berpat kepada negeri kita juga. Jadi itulah antara saya salute lah yang umat boleh memikirkan sampai ke tahap itu, memberi bantuan kepada bilik-bilik guru yang mana nak bagi semangat kepada guru-guru kita itu supaya mereka mengajar anak-anak Johor tu dengan baik dan terbaik. Okey. Baik, YB, kita juga nak sentuh mengenai JTDC ni. Boleh tak YB kongsikan perkembangan terkini serta peranan JTDC dalam membantu pembangunan dan juga peluang kepada rakyat Johor khasnya? JTDC ni Johor je ada. Nak cerita. Betul. Isu dia adalah, saya ingat lagi bila Yang Berhormat berbincang bersama kita Exco, dan Yang Berhormat kata sentiasa persoalan yang diberikan oleh investor ini adalah di mana nak cari talent ataupun tenaga kerja. Jadi oleh sebab itu Yang Berhormat dan yang lain atas perkenan Yang Mulia Pengutusan Johor juga, kita buat JTDC ni, dan alhamdulillah JTDC sekarang berada dalam landasan yang terbaik, di mana banyak syarikat-syarikat dah mula merujuk kepada JTDC untuk di mana mereka nak dapatkan pakar-pakar profesional. Sebab kita untuk malam-malam dah ada database keseluruhan pelajar dalam Malaysia ada anak Johor ni. Jadi kami ada lebih kurang 110,000 pelajar anak Johor seluruh Malaysia yang sedang belajar. Jadi data tu tidak ada. Contohlah tiba-tiba satu syarikat yang datang berjumpa JTDC, saya nak mechanical engineering. Saya dah ada data pada tahun ini, ujung tahun ni UTHM yang akan grade berapa orang, UTM yang akan grade berapa orang, USM anak Johor yang akan grade kalau ambil mechanical engineering berapa orang. Dah ada. So kita akan channelkan. Sebab itu JTDC ini bukan saja untuk Johor, dia menghubungkan semua pelajar-pelajar kita ni seluruh negara. Jadi alhamdulillah pelbagai program transformasi, program job fair kita lakukan juga bersama dengan JTDC dan Perkeso, dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Dan apa yang lebih penting, JTDC ni ada tangga gaji yang baik tau Din. Kita letakkan tangga gaji yang 3,000 hingga 4,000 kepada pelajar-pelajar kita untuk permulaan gaji first degree ini. Jadi mereka yang jadi fresh graduate ini keluar dapat tangga gaji yang sangat tinggi. Kerana apa? Cabaran kita adalah kita berada di persempadanan bersama Singapura. Itu cabaran besar kita. Tapi bagaimana nak mengurangkan perkara tersebut, inilah menggajikan mereka ini pada gaji-gaji yang tinggi. Dan saya bersyukur banyak syarikat yang menyambut baik inisiatif yang dilakukan ini, dan mereka sanggup membayar sampai 6-7 ribu untuk dapat anak-anak Johor bekerja dengan mereka. Dan kita berusaha untuk supaya lebih banyak lagi peluang-peluang ini akan diberikan kepada anak muda Johor supaya mereka ini anak Johor bekerja dalam negeri Johor.
Okey, YB, kita nak bergerak kepada isu keciciran dan realiti TVET dekat Johor ni. YB, kita selalu bangga tahu dengan Johor sebagai hub industri. Tapi kalau kita rujuk pada data nasional, isu keciciran pelajar selepas SPM masih lagi membimbangkan ni YB. Jadi sejauh mana pengukuhan TVET di bawah portfolio YB benar-benar mampu menarik minat anak muda selari dengan pelaburan yang masuk itu pusat data, perlukan kemahiran tinggi ni YB? Seperti saya sebut tadi lah, ada saya sebut tentang keciciran. Alhamdulillah Johor semakin berkurang dari segi keciciran. Sebut tentang TVET, ia juga berada dalam lingkungan Johor Talent Development Council, yang mana TVET kali ini bukan lagi peluang kedua. TVET ni adalah pilihan sebenarnya. Yang saya sebut tadi, budak tu belajar SPM, dapat 11A+, dia tak nak pergi masuk universiti, dia pergi politeknik. TVET. Jadi maknanya ini bukan peluang kedua, ini pilihan. Jadi TVET juga bukan pilihan kepada semua masyarakat, anak muda kita yang mana kadang-kadang gaji mereka lagi besar daripada mereka-mereka yang keluar daripada universiti. Mungkin. Jadi hari ini mana-mana pelajar yang mahu meneruskan pendidikan. Sebab itu negeri kita ni sampai ke bawah pun dia nak tolong lagi, Rin. Johor ni nak tolong lagi. Kau tak lulus SPM ke, kau tak dapat SPM ke, aku nak tolong kau lagi ni. Pergilah TVET. Pergilah tempat-tempat yang boleh menjamin masa depan. Ambil TVET. Pergi, dan bila dapat program-program TVET ni, program hands on in, dia buat sendiri di depan mereka berbanding dengan belajar baca buku. Jadi akhirnya nanti mereka lagi advance berbanding dengan lain-lain. Jadi itu peluang untuk anak muda Johor, dan JTDC alhamdulillah dah bekerjasama dengan semua institusi TVET dalam negeri Johor ini. So kita gandingkan mereka. Dalam masa yang sama, di sini juga ada syarikat yang dah mulakan program internship dengan anak-anak TVET ni. So internship di syarikat tersebut dan terus diambil pekerjaan. Dan saya 2 hari lepas pun balik daripada EdTech, dan mereka kata sampai pengarah EdTech tunjuk dekat saya yang mana setiap hari ada interview syarikat dengan pelajar EdTech di Pasir Gudang. Maksudnya mereka dah ada connection bersama JTDC, maka syarikat dah tahu peluang kat mana nak jadi. TVET antara elemen yang tinggi kerana syarikat-syarikat ni memang memerlukan pelajar TVET ni untuk berada dalam syarikat mereka. Kena ingat, TVET bukan peluang kedua, tapi TVET lebih kepada pilihan untuk anak muda Johor. Itulah dia kepada adik kita yang dah pun ambil SPM 2025. Kalau keputusan tu tak berjaya, jangan risau, kerana setiap kegagalan tu ada orang kata tu permulaan kejayaan sebenarnya YB. Okey YB, baru-baru ni kita orang lah keproduksi semua ni nampak YB ke luar negara kan. Mungkin ramai yang nak tahu jugalah apa tujuan utama YB buat lawatan ke sana, dan apakah manfaat yang boleh YB bawa pulang ke negeri Johor khususnya. Dia bukan pergi lawatan. Bukan Pergi belajar. Pemangku Sultan Yang Amat Berhormat, bila saya sebut tentang mementingkan pendidikan, sampai esko kerajaan pun dihantar belajar ni. Nak dapat kualiti tu bukan senang. Jadi dalam masa yang sama kita hantar pegawai-pegawai kerajaan kita, esko kita pergi tambah ilmu. Akhirnya nanti mereka pulang dapat didisperskan kepada semua orang. Jadi saya pergi US tu adalah mengambil short course bersama 5 orang rakan-rakan pegawai kerajaan Johor. Berapa lama YB? Lebih kurang 2 minggu untuk dalam program AI leadership, dan alhamdulillah selesai dan balik. Dan mungkin selepas ini kita akan adalah beberapa rancangan dengan penubuhan Jabatan Digital Negeri Johor dan sebagainya, untuk kita nak seiringkan bahawa AI ini dah mula menjadi keperluan dalam ekosistem kita. Jadi itulah kita belajar. Dan Rin, program yang saya sebut tadi bukan setakat sekali je Rin. Dalam setahun dah tersusun dah. Setiap bulan kita akan hantar pegawai kerajaan pergi belajar, supaya standard kita punya pegawai kerajaan ni sama level dengan international standard. Jadi kita tak malu Rin. Pada masa akan datang nanti, kalau banyak investment masuk, duduk dengan negara hebat Singapura ke UK ke US, duduk, pegawai kerajaan kita mampu berkomunikasi dengan baik dan juga ada ilmu yang sama level dengan mereka. Itu yang antara kita tekankan di negeri Johor, dan ini juga merupakan strategi kita nak menjadi negeri maju 2030. Kita bukan saja fikir tentang anak muda, pegawai kerajaan pun kita tingkatkan kualiti, tingkatkan pendidikan mereka supaya orang hari ini nanti orang salute
pegawai kerajaan Johor sangat hebat. Mantap YB Nanan luar biasa semenjak dari luar negara ni. Inolah. Okey YB, kita nak tanya jugalah berkenaan dengan bantuan pendidikan, kebajikan mahasiswa dan murid Johor ni. Boleh tak YB kongsikan bantuan pendidikan bagi anak-anak Johor untuk setiap peringkat pendidikan? Baru-baru ini juga kita lihat penyerahan bantuan tunai RM200 iaitu inisiatif mahasiswa anak Johor IMAJ Imaj dan juga program MEH balik kampus telah pun dilaksanakan. Apa komen YB sendiri? Bantuan pendidikan ni banyak, Rin. Apa yang kita ada, kita turunkan kepada rakyat negeri Johor. Apa yang kita dapat, kita turunkan kepada rakyat sebab ini adalah hak mereka. Jadi sebab itu antara golongan yang menjadi golongan penting kepada negeri kita adalah mahasiswa. Siapa yang akan gantikan tempat saya? Siapa yang akan gantikan tempat Rin? Mereka ni lah yang akan menggantikan tempat semua kepimpinan negara, kepimpinan negeri, dan juga mereka-mereka yang berada dalam tahap profesional akan menempatkan dekat semua peluang pekerjaan yang ada dekat negeri Johor ni. Jadi sebab itu bantuan kita jadikan mereka itu kawan kepada kerajaan negeri Johor. Jadi bukan jadi macam lawan, jadi kawan. Mahasiswa ni adalah kawan kepada kerajaan negeri Johor. Sebab tu kita bagi mereka bantuan Imaj RM200, kita bagi bantuan laptop siswa. Pada tahun lepas kita mulakan, tahun ni kan ada lagi bantuan laptop siswa kepada mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Nak belajar, kita bagi barangan-barangan sokongan kepada mereka untuk berjaya. Dan masa yang sama sampai orang kata balik kampus pun kita bagi bas. Ini rakyat, ini adik-adik kita, ini bakal pemimpin, bakal orang hebat untuk negeri Johor. Kenapalah kita kalau sebagai kerajaan negeri Johor tak bantu mereka, tak sokong mereka, tak dokong mereka? Sebab suatu masa yang akan nanti, apa yang telah kita lakukan ni, mereka juga akan sambung pada masa akan datang. Saya kira YB Exco menyantuni mereka, hantar mereka naik bas kan. Ya, betul. Dan saya sebagai pengamal media juga YB, saya dapat respon sangat baik tahu, yang mana bila mana untuk SPM 2025 mereka dapat makanan yang disediakan kepada betul. SPM dapat makan percuma. Kita bagi kit SPM pada pelajar. Jadi macam saya sebut ni, dia orang ni, anak-anak muda ni kawan kepada kerajaan negeri Johor. Memang kita nak bersama dengan mereka. Dan saya sebut ni muka-muka masa depan negeri Johor. Jangan kita tinggalkan. Kita rapatlah dengan mereka. Dan itulah antara elemen yang kami di kerajaan negeri Johor lakukan bersama dengan anak-anak muda negeri Johor. YB, kita ada lagi soalan yang kita ajar pada YB ni. Saya kira soalan ni dia berkenaan dengan MDJ tau. Jadi kita nak jugalah yang mana penyampai fakta atau alat propaganda. Jadi Media Digital Johor MDJ, yang mana untuk makluman semua merupakan platform rasmi kerajaan negeri Johor. Dan secara jujurnya YB, adakah MDJ ini berfungsi sebagai jabatan maklumat yang telus rakyat atau sekadar macam propaganda je kan? Bagaimana YB nak pastikan suara kritikan rakyat ni mendapat tempat dalam ekosistem penerangan negeri? MDJ, Media Digital Johor, merupakan satu platform yang diwujudkan oleh kerajaan negeri Johor. Yang mana Rin, saya nak cerita ni, MDJ ni adalah cetusan ilham dari Yang Mulia Pemangku Sultan Johor untuk wujudkan satu platform untuk beri penerangan kepada rakyat. Jadi itu yang kita wujudkan supaya memastikan rakyat menerima berita yang tepat, rakyat menerima maklumat yang sahih, tepat dan pantas. Itu dia punya apa? Tagline MDJ, yang mana kita nak berikan peluang ini kepada semua rakyat. Sebab sometimes kadang-kadang kita tengok kita buat macam-macam Rin. Rakyat tak tahu lagi. Jadi sebab itu kita wujudkan platform MDJ ini supaya rakyat tahu setiap yang dilakukan oleh kerajaan negeri Johor ini, mereka faham dan jelas apa sebenarnya inisiatif kerajaan Johor lakukan. Jadi MDJ merupakan satu badan kerajaan yang betul-betul membantu dan melihat kepada maklumat tepat dan aktiviti kita. Dan saya boleh menyerulah kalau kata rakyat Johor ni susah sangat nak buka media sosial ni, pergilah kat MDJ ni, dapatkan maklumat. Sebelum nak kritik, cek dulu. Sebelum nak keluarkan sesuatu, buat benchmark dulu dengan mana-mana media sosial atau sebagainya. Duduk cek MDJ dulu, betul tak jumlah ni berapa, betul tak cerita ni, betul tak benda ni tersebar ni. Boleh semak di platform Media Digital Johor supaya rakyat Johor berpegang kepada satu sahaja
sumber maklumat yang tepat dalam negeri Johor, insya-Allah. Din. Setuju. Kalau tengok dekat kita punya followers dekat MDJ pun dah tambah tau YB tau. Betul. Dan lagi Tertinggal kalau YB, saya jauh. Ha? Tertinggal saya jauh. Tak, nanti YB Nana ni lagi tambah lah ni. Oh, insya-Allah. Jangan lupa follow saya. Okey YB, kita sedia maklum juga MDJ ni sangat aktif lah dalam menangani berita-berita palsu yang tular dekat platform media sosial. Bagaimana literasi media dipertingkatkan supaya bangsa Johor tidak menjadi ejen penyebar berita palsu? Okey. Kita tak bercakap tentang MDJ sajalah. Dekat dunia mainstream ini banyak platform mainstream yang ada. Tapi apa yang kita lakukan, platform mainstream yang ada ini, kita antara berhubung satu sama lain. Semak cerita yang dulu, nak keluar cerita apa hari ni dan sebagainya, supaya apa yang mereka keluarkan ni adalah sekata dengan semua sumber maklumat ini. Jadi itu peranan MDJ. Kadang tak nak letak MDJ sebagai ketua, maknanya dia menghubungkan antara semua platform-platform media sosial ataupun platform mainstream media, supaya mereka mengeluarkan maklumat itu secara bersama dan secara berfakta. Itu antara MDJ lakukan, dan maklumlah MDJ ni berada di bawah Esko Penerangan, dan saya juga memberi maklum balas pada MDJ supaya bertambah baik kat mana dan sebagainya. Apa lagi peluang dan juga cara kita nak berinteraksi dengan rakyat, turun padang ke, buat program berita ke dan sebagainya, antara elemen yang selalu saya cadangkan, dan alhamdulillah MDJ melakukan dengan baik, termasuk podcast. Podcast ini juga merupakan platform untuk rakyat dapat maklumat. Kalau tak ada podcast, maklumat yang diberikan pada hari ini mungkin tak sampai pada rakyat. Setuju, rakyat tak tahu pun saya buat Sekolah Lintas Bangsa Johor. Rakyat tak tahu pun itu JTDC apa. Rakyat tak tahu pun kita buat infak Jumaat, kita buat semarak subuh, kita buat jualan kasih Johor, kita buat perumahan Johor, nak masuk rumah kita bagi duit. Ni baru separuh saya bagi. Macam-macam lagi inisiatif kerajaan dilakukan. Bukan saja kita sebarkan dekat platform Facebook kita buat podcast Rin, nak pastikan rakyat tahu apa yang kerajaan Johor buat. Setuju. Jadi kita akan lakukan berterusan selepas ini, dan kita alu-alukanlah rakyat, dengarlah media Johor ini, platform ini, supaya maklumat tu yang saya sebut tadi, maklumat tu tepat, sahih, datang daripada media digital Johor. InsyaAllah. Baik, YB Nanan, kita semakin hampir ke penghujung destinasi soalan kita ni. Lebih banyak lagi soalan nak diajukan, tapi apakan daya, kalau lihat kat sini nak tahu juga ada soalan panas yang terakhir ni. Tapi sebelum tu YB nak tanya juga, sejak YB jadi YB Esko, kami nampak lebih jelas lah misi, visi YB nak terus ke depan ni. Jadi apa pegangan YB Nanan nak buat lagi terbaik kepada rakyat Johor ni? Kirin, macam saya sebut tadi, pegangan yang pertama, kita ni seorang umat Islam, kena berpegang pada ajaran Allah Ta'ala, iaitu mujizatnya adalah Al-Quran. Saya pegang pada satu ayat Al-Quran tu yang sebut tadi, surah Al-Ankabut yang saya baca tadi, yang mana surah Al-Ankabut tu menyatakan bahawa mana-mana orang Islam yang bersungguh-sungguh, Allah akan beri ruang kepada mereka dan berikan kelebihan kepada mereka itu. Pegangan kedua saya juga pegangan yang saya sebut tadi, yang terngiang-ngiang dekat telinga saya tu, yang mana Pemangku Sultan Johor sebut kepada kami semua, yang mana baginda sebut, vision without execution is hallucination. Itu pun dah cukup dah untuk jadi pegangan saya. Jangan suka-suka buat misi yang bukan-bukan, buat misi yang betul-betul, laksanakan betul-betul, maka ia akan mendapat kejayaan. Dan pegangan saya yang ketiga adalah pegangan dan juga nasihat daripada Yang Amat Mufti Besar Johor tentang 4 perkara tadi itu. Teamwork, turun padang, tersetupan dan micromanage. Jadi akhirnya nanti dengan 3 perkara inilah menjadi paduan saya untuk meletakkan pendidikan negeri Johor ini lebih ke hadapan dan maju ke hadapan di masa akan datang. Ini dia. Kita semakin hampir untuk melihat soalan-soalan yang agak panas di penghujung ni, YB. Ujung kena panas. Panas? Tadi tak panas, sejuk sikit. Okey, kalau kita lihat dah genap 4 tahun YB berkhidmat Din. Saya sebenarnya baru 2 tahun, Din. Belum 4 tahun. Serius lah 2 tahun? 2 tahun. Nampak macam 4 tahun kan? Tapi 2 tahun. Mantap YB Nanan. 2 tahun pun dah nampak macam you deliver tu terbaik lah untuk negeri Johor. Tanggungjawab.
amanah Tahniah, dan YB tanggungjawab Nanan. saya. Okey, dan difahamkan juga yang mana YB berkhidmat 2 tahunan dan bekerja rapat bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz bin Ghazi. Dan boleh tak YB kongsikan pengalaman manis, pahit ke sepanjang berkhidmat? Jika ada pahit nak dikongsi tu, kami sedia dengar dia. YB. Ini kena jawab jujur ke tak? Jujur, telus dan ikhlas sebagainya. Okey. Silakan YB. Mula-mula Rin, Okey. dalam masa kita baru dapat tanggungjawab macam alamak macam gini kerja esko. Sebab saya antara seorang esko yang pernah merasai jadi YB biasa dan jadi esko dalam satu penggal. Orang lain yang kawan-kawan saya semua jadi esko dalam satu penggal. Jadi mungkin itulah permulaannya. Tapi bila saya menerima tanggungjawab ini atas nama saya diperkenankan oleh Duli Yang Mulia Pemangku Sultan Johor dan saya rasa saya kena selesaikan juga tanggungjawab ini sebagai seorang pemimpin negeri Johor. Sebagai esko kena juga bertanggungjawab. Ya. Kita belum pernah duduk secara bersama sebelum ini dan mungkin antara perkara yang kena marah-marah ni biasa lain. Mana ada bos tak marah. Bos ada je cara bagaimana nak menekan kita. Sebab bagi saya apa yang Yang Amat buat kepada kami semua ini adalah untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Jadi apa yang dilontarkan, apa yang diberikan arahan itu kita ambil sebagai tanggungjawab kita, tunaikan dan buktikan bahawa apa yang diberi kepada kita tu adalah perkara yang untuk menjadi negeri Johor yang lebih baik pada masa akan datang. Dalam keadaan saya ini memegang portfolio pendidikan, kalau Urin tengok pendidikan ini bermula daripada umur 2-3 tahun sampai mereka tu dapat bekerja. Betul. Ekosistem kami ni sangat besar. Jadi inilah yang saya seronok sebenarnya. Mula menyesalin dah sampai sekarang seronok pula. Mana kita dapat merasai jiwa anak kita, jiwa pelajar-pelajar kita, guru-guru kita bersama-sama dan Yang Amat Berhormat ini seorang yang mendukung dan menyokong kita dari belakang. Orang kata Yang Berhormat ni tegas, tapi ketegasan tu membawa hasil. Tengoklah apa yang kita buat sekarang. Apa hasil kita buat sekarang. Semua respect pada negeri Johor, semua puji negeri Johor. Itu adalah hasil daripada ketegasan dan juga fokus kita bekerja bersama-sama dengan Yang Amat Menteri Besar Johor. Tak ada kecil hati. Ini saya cakap jujur, tak ada Rin. Jujur cakap kecil hati tak ada. Kalau kecil hati dah lama lah saya tak jawatan Din. Tapi tak, saya tetap pegang amanah ini sebagai satu amanah kepada kita yang mana MB sangat rapat dengan esko-nya. Itu paling penting. Dia makin marah makin rapat sebenarnya. Makin tekan makin rapat. Jadi itu marah tanda elemen sayang biasa. Hidup bekerja. Jadi insyaAllah saya sendiri dan rakan-rakan esko kami juga dia mesti akan terus bersama-sama kerana ini peluang kita nak buktikan bahawa anak muda juga dalam kepimpinan ni mampu memacu negeri Johor ni ke arah yang lebih maju di masa akan datang. Mantap YB Nanan. Tapi cakap kat mikrofon nak kena tengok kamera ni sekarang ni. Pandang kamera dengan tepatnya YB Nanan, dengan ikhlasnya ungkaplah sesuatu kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz bin Ghazi. Yang Berhormat, you are leader, you are the best. Okey YB. Kalau kita lihat jugalah yang terakhir soalan kepada YB Nanan kita ni lah. Dalam tempoh, yelah orang kata 4 tahun akan datang ke arah maju Johor 2030 kan. Apakah yang YB Nanan boleh gambarkan tentang pencapaian bidang pendidikan Johor menjelang tahun 2030? Okey. Menjelang 2030, pendidikan masih lagi menjadi bidang yang paling utama dalam menjadi negeri maju 2030. Yang mana rekod-rekod pendidikan kita kena ada lakukan. Khususan SPM, peperiksaan yang lain, memperbanyakkan SRBJ, JTDC, memberi peluang pekerjaan kepada ramai lagi masyarakat, ramai lagi anak muda negeri Johor dan kita akan lakukan dengan baik untuk pencapaian ini. Saya nak masa nanti 2030 ni budak dapat kerja dengan mudah, anak muda periksa dapat perusahaan yang sangat baik, tak ada keciciran pelajar dan macam-macam lagi yang kita ingin laksanakan. Dan saya kena percaya misi ini bukan misi yang sukar. Ia boleh dijadikan mudah kerana
Yang Maklumat, Kepimpinan Negeri, Tuanku sendiri berada pada puncak dalam menggapai misi tersebut. Jadi kalau ia berada dalam puncak itu, dia akan berterusan sehinggalah 2030, dan kita berdoa agar rakyat memberi peluang kepada kerajaan ini sekali lagi untuk menuju ke 2030. Peluang berikanlah kepada kami, dan insya-Allah kami akan lakukan dengan baik perkara tersebut untuk jadikan negeri Johor negeri nombor 1 dalam negara Malaysia. Itu harapan kita. Teruja saya YB Nanan yang mana juga merangkap Adun Tanjung Sura, sering kali turun padang menyantuni rakyat Johor kat sana, dekat mana-mana jua semua sayangkan YB Nanan. Alhamdulillah. Nama agak glamour juga ni kan. Tahniah YB Nanan, 2 tahun berkhidmat terbaiklah memberikan kepada rakyat Johor khasnya. Baik, alhamdulillah selesai sudah perkongsian kita dalam episod Meh Dengar Jap hari ini. Banyak yang kita dengar, banyak juga yang boleh kita fikirkan bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Aznan Tamin, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, atas masa, pandangan dan perkongsian yang cukup jelas serta membuka minda kita semua, bukan sekadar tentang dasar tapi tentang hala tuju masa depan anak Johor. Untuk anda yang setia menonton, terima kasih kerana terus bersama kami. Harapan kami juga apa yang kita sembangkan pada hari ini bukan sekadar lalu kat telinga je, tapi melekat di hati dan mungkin memberi sedikit inspirasi, alright, dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk berhenti sekejap, meh dengar jap, sebab dari situlah datangnya kefahaman agar tidak menimbulkan sebarang spekulasi atau cerita bukan-bukan dan tak sahih. Jadi jangan lupa juga untuk anda like, follow dan share laman rasmi Instagram Media Digital Johor untuk pelbagai berita, program dan informasi terkini terus daripada Kerajaan Negeri Johor. Saya DJ Rin, nantikan episod seterusnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi